Hai, saya Datuk Hajah Fauzia Nawi and welcome to My Data Celebrity. Share, tekan like button and subscribe YouTube AIDA Production. Nama saya dalam surat beranak Fauziah binti Nawi. Kalau dalam kerja orang panggil saya Fauzia Nawi, itu yang orang ingat saya Fauzia Nawi binti apa-apa. Itu yang panggil Kak Nawi tu. Bukan Kak Nawi. Nawi tu nama bapa saya. Saya berasal daripada Ipoh Perak, lahir pada tahun 1953. Kami ada 5 adik-beradik, saya kakak yang sulung, big boss. Okay? Adik-beradik. Kami adik-beradik memang sangat rapat. Adik-beradik saya 2 orang pemain muzik, classical musician, conductor. Datuk Mustafa Fuzil Nawi main violin dan juga conductor. Nasran Nawi dia main cello. Adik saya nombor 2 dia boleh main muzik, tapi akhirnya dia memilih untuk menjadi silat instructor. Adik perempuan saya full time housewife, tapi dia pandai menjahit, pandai masak, kan. Kami adik-beradik sangat rapat. Memang daripada kecil, dan alhamdulillah kami tak pernah berpisah. Maksudnya di sini setengah orang kan ada yang ada di utara, ada selatan dan sebagainya, tapi kami semua adik-beradik semua di KL. Kami tak pernah berpisah dan kami tak pernah ada pengalaman balik kampung untuk raya. Dan kami tak tahu macam mana. Jadi bila orang kata balik kampung sampai 18 jam, kita kata seksanya tak nak. Waktu tu kami duduk di Ipoh. Arwah mak asal Pulau Pinang. Pulau Pinang betul-betul bandar. Dia bukan kat seberang tak. Mak saya memang Georgetown punya budak. Kami balik Pulau Pinang bila cuti sekolah. Raya tak pernah balik kampung. Tapi kalau tanya saya, makanan apa yang saya suka kari. Tapi saya tak makan nasi kandak semua tu, tak makan. Tak boleh masuk. Kalau saya nama je berak, tapi saya tak makan. Boyak, saya tak makan tu, tak makan ni. Sampai orang kata, ogi lah, tak makan tu boyak. Tak hobi pun, saya tak boleh makan. Banyak benda yang saya tak makan, dan sekarang saya memang tak makan ayam. Dah lama dah, lebih daripada dekat 10 tahun juga saya tak makan ayam. Sebab orang kata apa, ada alahan tak. Sebab saya baca bagaimana ayam itu dibesarkan, jadi saya takut. Saya suka warna yang terang-terang, kan. Yang malap-malap ni saya pakai kalau memerlukan watak saya lah. Kalau Fauziah Nawi tu dia memang pakai baju yang terang. Dia suka warna. Saya ikut hari. Kalau hari Isnin saya pakai putih, Selasa saya pakai pink, Rabu saya pakai biru, Khamis saya pakai hijau, kuning, Khamis kuning, Jumaat hijau, Sabtu merah dan Ahad adalah hitam. Kalau nak cakap adik-beradik ni, kami memang dibebaskan untuk memilih apa yang kami nak buat. Tapi bapa sangat pentingkan pelajaran. Itu sebabnya dia kata kalau saya nak masuk juga dalam industri, sebenarnya tak bagi. Dia suruh saya belajar dan kemudian pergi universiti. Tapi saya tak nak. Akhirnya bapa kata okey, tapi kau dah masuk kau tak boleh keluar. Susah ke senang tak boleh keluar. Dan sekarang saya faham lah kenapa bapa tak berapa suka saya masuk dalam industri. Kenapa dia sangat memberatkan saya untuk ada paper qualification. Bila kita tak ada paper qualification, orang pandang remeh, kan. Dan patutlah dia tak bagi saya masuk dalam industri ni. Kadang-kadang nasib kita tak baik, rezeki tak ada, sebulan dia kerja, 2 tahun tak ada job, kan. Tapi macam bapak cakap lah, kau dah masuk, susah senang kau tak boleh keluar. Kau teruskan.
Dan bapa dengan mak, kedua ibu bapa saya orang yang sangat disiplin. Subuh mesti bangun, tak bangun memang kena. Ngaji memang kena, tak ngaji, kalau tak mengaji memang kena. Jadi saya khatam Quran sebelum saya masuk Ida 1. Itu dia lah. Dan saya orang yang sangat aktif. Saya di sekolah dulu, saya bermain, saya jadi goalkeeper, not goalkeeper, center forward, school team, hockey school team. Dan kemudiannya akhirnya saya jadi goalkeeper, pasal goalkeeper dah tak ada. Saya kasar. Jadi saya orangnya sangat aktif dan alhamdulillah di usia saya 72 ni saya masih sihat, tak ada masalah kesihatan, cuma lutut saja. Dan saya bersyukur kerana saya masih lagi boleh bekerja dengan baik. Perhafalan saya masih okey. Saya rasa itu kerana saya mengaji. Ustazah dan ustaz saya kata supaya tak nyanyuk, mengaji Quran, baca Quran. Dan alhamdulillah saya segala-galanya Allah permudahkan dan saya kelihatan hebat kerana saya dikelilingi oleh orang-orang hebat. Technical team hebat bantu saya nampakkan saya cantik, production team hebat nampakkan saya hebat, director hebat nampakkan saya hebat. Itu saja. Tanpa mereka saya tak ada apa-apa. Alhamdulillah, syukur kerana Allah menganugerahkan saya bakat yang tak semua orang dapat. Kalau orang tanya bila nak berhenti, saya tak tahu. Saya tak tahu. Kenapa perlu bekerja? Saya suka. Saya sayang kerja saya dan saya kira di usia ini tenaga saya masih lagi tinggi sebab saya sayang kerja saya. Saya tak boleh main-main dan saya selalu menganggap hari ini saya bekerja, besok mungkin ini adalah kali akhir saya mendapat offer. Besok kita tak tahu apa. Jadi saya kena bagi the best. Itu pesan cikgu saya, buat yang terbaik, bersungguh-sungguh kerana kita tak tahu besok dapat lagi buat atau tidak. Itu saja. Kalau tanya saya hobi, sebenarnya bukan hobi lah. Saya paksa supaya benda tu jadi hobi, iaitu sebagai seorang pelakon, cikgu saya kata awak kena rajin membaca dan suka membaca. Saya memang tak suka baca. Kan? Sebab tu saya tak nak pergi sekolah, tak nak habiskan, saya tak nak pergi universiti, nak baca-baca-baca, nak rimas. Tapi sebagai seorang pelakon, cikgu saya kata, you must read. You have to read. Jadi, saya jadikan, saya bukan jadikan hobi. Itu saya kena, itu adalah saya punya disiplin membaca. Kemudian disiplin saya ialah menulis nota. Kan? Menulis nota kerana saya apa saja terlintas, saya dengar, saya terus tulis. Di rumah saya, buku nota saya tu ada di mana-mana. Saya duduk di depan, mesti ada buku nota saya. Tiba-tiba saya teringat, saya terus tulis. Apa saja saya dengar, saya terus tulis. Sebab pernah saya punya mentor saya, scriptwriter, almarhum Pak Usni Latif. Dia selalu cakap, kenapa tidak ditulis? Dia orang Indonesia. Kenapa tidak ditulis? Oh, saya ingat. Kamu tak bisa ingat semuanya, dia kan. Dan dialah yang memaksa saya untuk jadi pengarah. Saya kata, Bung, saya tak pandai, saya tak tahu shot. Tak perlu tahu shot. Kamu kan ada director of photography. Minta nasihat dia. Kamu jangan memandai-mandai, dia bilang kan. Dan kenapa? Dia kata, Bung, kenapa nak paksa saya jadi director? Dia kata, saya tidak mahu kamu hidup dalam kenangan. Maksudnya di sini, bila dah tak ada buat apa-apa, saya akan nanti asyik cakap kat orang, saya dulu patutnya gini, saya patutnya gini, tapi tak ada apa-apa. Kan? Jadi saya tidak mahu kamu hidup di dalam kenangan. Betul juga tu katanya kan. No way saya nak cerita apa yang menakutkan saya. Itu nanti orang akan jadikan diorang punya alat ataupun sesuatu untuk go against me. Tak nak saya. Apa yang orang tak tahu tentang saya, tak tahu kot. Saya boleh urut orang, tapi saya tak nak urut, sakit nanti badan saya. Kan? Saya masak rendang nombor 1. Mak saya punya resepi the best. Saya belum pernah lagi rendang saya orang tak suka.
Pernah kawan-kawan saya beli berkilo-kilo. Saya sampai jual lah, tak nak, tak larat. Sebab saya dah buat kuih daripada kecil. Saya pernah buat kuih satu hari 2,000 karipap. Sebab bantu mak saya dapat kontrak. Mak saya buat kuih yang lain, saya buat karipap 2,000. Dia bukan pekap-pekap tu buat yang betul-betul claim, yang giling. Saya tak nak. Saya dah tak larat. Dan saya tahu giling rempah, giling. Ya, anak Aci, Ineng, saya tak suka menjahit, saya tak pandai jahit. Lembab. Saya suka basuh baju, tapi basuh baju dengan basuh tangan. Saya tak pakai mesin. Kalau saya stres, saya akan basuh baju banyak-banyak. Itu dia. Saya ramai cikgu. Cikgu lakonan saya ramai. Saya bermula dengan Allahyarham Tuan Haji Matahari Rahman, lepas tu dengan Tuan Haji Ahmad Yatim, Mustafa Noor, lagi siapa, ramai lah. Dan saya ada guru-guru teater klasik tradisional macam Pak Hamzah, kita punya primadona Khadijah Awang. Itu guru-guru saya. Vokal saya belajar daripada Profesor Siti Kharani Peruman. Siti Kharani Peruman ni adalah guru kepada ramai penyanyi Malaysia. Antaranya Datuk Syafinas, Siti Hajar, Nimba Zura pun pernah belajar dan sebagainya. Saya belajar daripada Profesor Siti Kharani Peruman. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penerbit-penerbit yang sentiasa memberi tawaran kepada saya, dan terima kasih kepada semua DOP, production team, technical crew yang selalu membantu saya dan membuatkan saya nampak hebat. Terima kasih. Take me up into the sky.